Walu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel aku. Aku mengucapkan selamat datang. Siapa yang baru tengok, bolehlah subscribe channel aku. Dan insyaAllah aku akan cuba update lah video-video terkini. Apa-apa isu semasa ke, vlog random ke. Tak kisah apa-apa lah. Aku akan cuba, okay? Setelah beberapa hari, 2 hari, kita buat vlog pasal AX 200. Hari ni kita santai lah. Aku tengah kerja kan, tengah kerja hakiki. Bawa balik maintenance. Bukan maintenance, bawa balik ada apa kerosakan dekat Sungkai Taparut. Biasalah orang masih rumput, kabel putus, signal langsung tak dapat. Itu yang ramai sana, semua sana tadi ramai buat kerja. Okay, kita sembah sikit. Banyak set up dulu. Okay, kita. Okay, apa isu ini? Isu ni mungkin akan ada perdebatan sikit. Mungkin isu ni nak kata hangat juga kadang isu ni. Okey, pasal apa ini? Kita dikabarkan 2 hari lepas kot. 2 hari lepas ke minggu lepas. Tragedi kemalangan geng-geng konvoi RZ yang orang kata mengakibatkan 4 orang yang telah meninggal dunia 4 orang yang meninggal, mungkin mereka ni berkonvoi kot. Masa tu waktu malam. Waktu malam. Aku rasa korang semua dah tengok video tu kan, tengok video kan, dashcam apa semua. Aku rasa korang boleh menilai sendiri. Aku pun malas nak cakap lebih-lebih, takut aku kena condemn sebab yalah aku pun main motor. Aku main motor juga, tapi tak ada sampai tahap macam tu kan, sampai nak kata laju, terlebih laju sampai macam ni lah cerita. Berracing. Berracing. Cuma itulah, aku cuma nak cakap sikit lah Ini pandangan aku lah. Pandangan peribadi aku dan pendapat aku lah. Kalaulah ada event, mana-mana event dalam Malaysia ni lah, tapi selalunya yang selalu top event macam event RZ lah. RZ ni satu nama yang besar tau. Motor-motor RZ ni satu nama yang paling besar. Boleh dikatakan dia punya follower, pengikut orang lama, otak-otak dulu, era-era 70-an 80-an yang main motor RZ. Kalau kita tengok orang tu, kita boleh jadikan dia tu sebagai inspirasi atau ikon dunia pemotoran. Dunia pemotoran. Cuma itulah, aku cuma nak cakap sikit lah kita ni manusia tau. Kalau boleh, kalau ada anjuran mana-mana event dalam Malaysia sekalipun, aku rasa tak salah kot kalau kita ni bawa motor tanpa, kata apa, kita bawa motor tapi jangan ada unsur-unsur racing. Racing. Bila racing, ni jadinya kan. Dah orang kata mengakibatkan kematian. Dah ada meninggal. Cuma yang jadi ralatnya, dia dah meninggal lah. Dah tinggal anak bini kat rumah. Tengok. Bila dah tinggal anak bini ni, jadi macam orang kata apa, yalah agak kesal lah kan. Kita dah ada anak isteri. Lepas tu pula kita pula sibuk fun dengan motor. Aku tak nafi je, aku pun main motor juga, tapi tak ada sampai tahap nak kaki dua-dua ke belakang. Fly lah, panggil fly. Udah sekarang panggil fly. Sebenarnya itu racing. Bila kau racing mengakibatkan kehilangan nyawa, susah teruk, memang teruk. Ada aku dah baca satu berita ni keluarga anak dia baru 3 bulan dengan isteri dia. Tengok apa dah jadi, tak pasal-pasal jadi orang kata macam bahasa mudah macam jadi balu lah. Laki duk berracing, akhirnya meninggal dunia. Nampak? Bukan nak salahkan semua lah, bukan nak salahkan semua
peminat-peminat tegar motosikal ni, aku pun main motosikal juga. Ada masa kita laju, ada masa kita santai. Tapi tak ada macam dalam video tu aku nak laju semacam laju sampai tunduk. Meter dah 18, 19 sampai dah out. Tak ada sampai tak macam tu kan. Kita laju is laju. Tapi bila dah orang kata apa, sampai dah ibarat nak berlumba atas jalan raya tu, menyusahkan orang tu, jadi macam tak elok lah. Tak elok je kan, memang tak elok menyusahkan orang kiri kanan kan. Aku rasa korang dah tengok video tu. Tak apalah aku nak cerita panjang. Korang pun dah tengok video tu macam mana. Nampak sekelompok mereka tu macam beracing kan, beracing. Ada yang kata kereta tu rosak tapi duduk lane kanan. Tu yang sekumpulan geng-geng motor ni rampuh. Aku baca tadi sekumpulan dalam kalangan berkumpulan dalam 10 orang. 10 orang. Masih ada yang berapa orang cedera parah, ada yang meninggal lah. Meninggal lah, tak buat apa lah. LPT tu jalan straight kot, jalan straight. Memang kalau situ kalau nak test motor, jalan straight memang sedap. Bagi aku lah, ni pendapat pribadi memang sedap. Sebab kampung aku dia Terengganu. Kampung mentua lah Terengganu. Jalan LPT memang orang kata jalan straight. Memang orang kata tak ada kona-kona. Terus je memang jalan straight. Cuma jalan tu kalau orang luar baru nak masuk LPT, dia akan jadi balon sikit. Balon lah. Dia straight tapi ada ketika dia akan balon. Siapa yang tak biasa tengah buat laju, tiba beralun. Habis lah. Memang orang kata apa? Orang kata total loss. Memang tak boleh nak kawal sebab bila dalam beralun. Kau apa? Dia terkejut. Kalau orang yang dah biasa, dia akan tahu, jalan ni bumping. Jalan ni tak rata. Dia akan tahu. Nampak dari jauh rata. Tapi bila kita laju, dia akan beralun. Tapi tak adalah orang kata banyak, sikit-sikit lah kan. Memang sikit. Cuma itulah kesian lah dekat ni mangsa-mangsa kemalangan ni, ada yang meninggal apa semua. Aku jadi macam tak tahulah nak cakap. Tak boleh lah kita nak cakap, kita nak cakap lebih-lebih lah, takut menguris hati pihak keluarga lah. Tapi aku percaya video tu memang nampak dia orang laju. Aku tengok video tu memang laju juga. Malam pula tu kan, malam. Cuma aku dikabarkan ujung bulan ni akan ada event RZ. Mesti ramai pergi. Sebab abang aku pun main RZ. Itu zaman dia, zaman generasi 80-an. Sampai hari ni pun masih main RZ. Cuma itulah aku tak tanya pun dia pergi ke tak kan. Tak tanya lah. Cuma itulah aku cakap, kesian lah orang kata. Bukan kesian kat yang apa, promotor tu, kesian kat keluarga lah kan. Harapan orang kata dapat apa, kepulangan dia nanti. Tapi yang pulang bukannya nyawa, yang pulang tu jasad. Jasad lah. Jadi agak sedih jugalah tengok kan. Memanglah orang kata event tu memanglah besar. Kita sebagai peminat motor, orang kata terujuk event ni, kita pergi event yang ramai. Tapi tu bila masuk highway, dia akan jadi lain. Ada member mencabar, ada member ni takkan buat slow, jom lah turn speed. Yang member cabar nak turun speed tu akan, orang kata akan menimpa musibah lah. Tu juga. Jadi aku nak pesan kepada brother-brother, remaja-remaja sekarang tak salah pun, bukan galakkan. Juga pesanan lah. Tak salah pun kalau kau nak racing, tapi di tempat yang betul. Tempat mana yang betul, dekat Lita lah. Lita, mana Lita kat mana? Dekat Sepang ke? Dalam area Kong Badak, tapi tu orang Kong Badak jauh kan? Terengganu. Dekat dalam Kong Badak pun ada track kan? Track motor. Dia track, orang main track motor ada juga.
Demi kau beracing sampai kita boleh kata kita cakap racing lah. Kita beracing dekat atas jalan raya menyusahkan orang. Itu ni pandangan aku Bukan aku tak ada nak menghina, ni pandangan aku Kita racing atas jalan raya kemalangan. Kemalangan tak apa, mengakibatkan kematian. Itu umpama bunuh diri tau. Betul cakap. Mati yang orang kata mati yang sia-sia, cakap mati sia-sia. Tapi itulah aku cakap. Orang kata dah terlampau excited. Mungkin motor dia dah modi. Kita tak tahu motor dia dah modi, dia dah tukar exhaust. Masa ni lah kita nak test dekat atas highway. Tapi tu juga malang tak berbau. Ni yang jadi kemalangan. Ada yang putus jari, patah kaki, pecah muka apa semua. Kita tak nak dia macam tu Laju boleh laju, tak ada masalah kita laju Laju dengan racing lain. Betul tak? Laju dengan racing lain. Macam kita nak balik kampung lah. Kita ambil contoh daripada JB nak pergi Terengganu. Takkan nak bawa 40. Berapa jam nak sampai? Berapa hari? Mesti nak laju. Setiap lebuh raya plus dia dah tetapkan kelajuan maksimum 110 lah. Itulah paling laju 110. Tapi kadang-kadang kita ada tekan juga 115, 120 ada tekan juga. Kadang-kadang aku pun tekan juga. Tengok tengok speed dekat lebuh raya 110. Kadang-kadang aku tekan juga 110, 115, tapi tak ada lebih sampai 130. Itu dah terlampau laju sangat. Ya, highway kan ada speed trap, ada AES ikut ni lah, ikut undang-undang ni lebuh raya, hak kelajuan. Jadi yang pasal budak motor ni, kalau boleh kepada pengemar pemotoran beroda ni, aku harap lah benda ni kita ambil iktibar. Nak pergi event tak ada masalah, pergi je event. Tak kisah event RZ ke, event LC ke, event skuter ke, event macam-macam event lah yang berkaitan dengan motor ni. Sebab aku pun salah seorang main motor juga. Dulu lah, kalau ikut dulu dia kata zaman-zaman bujang kan, racing apa semua. Orang kata memang tak takut mati lah. Hidup nak enjoy masa tu, tapi masa tu zaman bujang. Budak-budak belasan tahun, umur 16 tahun, 17 tahun zaman sekolah main motor. Bila kita hidup dan dah berkeluarga ni, orang kata slow sikit lah. Ada masa kita main motor, ada masa kita pergi ride juga, tapi tak ada dah sampai tahap nak beracing. Kadang-kadang memang cabar, jom racing, test motor. Kadang-kadang mesti ada. Jangan cakap tak ada, mesti ada ni. Kalau memang mencabar, racing lah apa semua, tu mesti ada punya. Tapi itu juga kita berfikir. Sebab yang menanti kat rumah tu anak isteri. Mereka tunggu kepulangan kita. Walaupun sukan pemotoran ni hobi, tu juga nyawa tu memang berharga lah. Bagi aku nyawa tu berharga. Kalau nyawa tu boleh beli dengan duit, tak apa. Nyawa ni sekali je. Kau accident, terbabas, mati lah. Itu juga. Bukan main game, mati hidup balik. Bukan. Nyawa kita ni bernilai. Itu juga. Apa yang menimpa dekat geng-geng RZ tu yang kat LPT tu, bagi aku agak sadis lah. Memang agak sadis. Sebab memang nampak, aku tengok video tu, nampak macam memang ni, dia memang beracing. Nak cakap apa, beracing je kan. Lepas tu, kemalangan, mudah meninggal. Umpama macam bunuh diri kan. Jadi aku nak pesan dekat ke semua geng-geng aku semua, mana-mana yang pergi event RZ tu semua, sentiasa hati-hati lah. Tapi kalau korang berdegil, nak juga beracing juga, tu lantak korang lah. Tak tahu nak cakap apa lah. Kalau dah pasal jiwa orang kata pantang dicabar yang suka hati korang lah. Ini apa yang aku pesan ni bukan apa. Sebab yalah, mana-mana yang dah berhidup keluarga, anak isteri menanti kat rumah, menanti kepulangan anda semua kan. Tak perlu kau nak beracing. Laju is laju. Laju bawa laju. Cepat kita nak cepat sampai.
Laju lah, laju 14, 15 laju lah. Tak apa, tak apa orang apa. Tak ada sampai nak beracing kan. Bila beracing, hilang nyawa. Susah lah. Anak isteri ada tanggungan. Agak ni lah, agak sedih kat situ kan. Bila fikir balik agak sedih lah kat situ kan. Sentiasa beringat lah. Sentiasa beringat orang yang tersayang. Sentiasa ingat. Cuma itulah. Aku pun malas nak ulas panjang-panjang. Cuma aku nak bagi peringatan lah kat semua. Aku pun main motor juga. Main motor. Kan? Masing-masing ada hobi. Hobi aku main motor. Ada setengah kawan hobi mancing. Ada setengah kawan lain pula hobi main kereta. Semua manusia ada hobi. Semua manusia ada hobi. Cuma nak pesan itulah. Jaga diri, jaga nyawa kita. Beringat keluarga kat rumah. Kalau di event pun, orang kata, yelah, jaga kelakuan lah. Jaga kelakuan, jaga adab. Jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan pengguna jalan raya. Sekarang ni kecoh lah pasal event, bukan event. Kecoh pasal geng RZ ni. Memang kecoh lah. Setiap kali buka media sosial, semua kecoh pasal ni. Geng RZ, kelompok RZ ni. Jadi busuk lah nama, memang busuk. Orang kata apa? Seorang buat hal, habis lah. Semua kena tempias lah. Orang lama kena tempias. Orang muda kena tempias. Sebab apa? Sebab kes ni lah. Kes demo dah beracing ni lah. Itu lah cakap. Okey lah geng, tak ada apa aku nak ulas panjang. Cuma orang kata berhati-hati lah jalan raya. Kalau kau nak racing, cari tempat yang selamat. Tempat yang ada SOP, yang ada kelengkapan safe, apa ni, safety, kelengkapan kat Alita ke. Alita lebih cantik. Safety kan, tak melibatkan masyarakat kat luar raya, tak melibat ni, tak melibat apa, semua tak melibat. Kalau kau nak berracing juga, hantar kau orang lah. Aku pun tak boleh cakap apa kan. Sebab yelah, masing-masing dah besar, masing-masing dah boleh berfikir. Okay, mana yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Okay guys, setakat itu saja video aku untuk kali ini. Sama-sama muhasabah diri. InsyaAllah ada rezeki lain, aku akan ambil video terbaru. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.